Apabila kita masuk ke dalam TikTok, kita macam payah nak keluar. Alam apakah itu, tak tahu. Sekali masuk ke dalam Instagram, kita scroll, kita tak perasan. Rupanya 10 minit, kita punya perancangan hanya 1-2 minit je nak tengok jenguk kawan-kawan. Apa cerita hari Sabtu macam ni. Tetapi kita tak perasan, kita sudah berada hampir setengah jam di platform berkenaan. Kerana pelbagai teknologi menyebabkan manusia tidak mahu melepaskan peluang daripada menyerlahkan kreativiti masing-masing di media sosial, dan dia mahu kehadirannya ini diberi perhatian oleh semua kawan-kawan dan followers. Jadi kreativiti menyebabkan manusia semakin memberikan perhatian kepada telefon. Dan yang saya sebut sebagai ancaman mungkin bukan kepada kita, tetapi kepada anak-anak kita, generasi alfa, ya, generasi baby boomers, kerana mereka barangkali belum cukup kuat, ya, untuk masuk ke dalam lautan yang sangat ganas ini, melainkan kepada ayah ibu, ya, yang Allah kurniakan kepada anda iman, sehingga anda mahu memastikan anak-anak anda turut sama masuk berlayar di dalam lautan ganas berkenaan dengan iman yang kuat. Saya ucapkan tahniah kepada ayah ibu yang sentiasa memikirkan bukan hanya dapat A ke tidak SPM yang lepas. Ayah ibu yang bukan hanya memikirkan belajar apa hari ni kat sekolah, tetapi memikirkan juga hari ni ada faham apa-apa tak daripada Al-Quran. Hari ni ada rasa apa-apa tak lepas mayang. Semoga Allah kurniakan kepada semua yang menonton pada pagi ini lebih kurang 140 orang. Semoga Allah kurniakan kepada anda semua keinginan untuk meninggalkan generasi yang lebih baik sebelum kita pergi dan pulang ke rahmat Allah.